Okey, geng. Ada follower abang rumah tanya. Dia buat safety tank, buat safety tank. Safety tank ni penuh air. Okey. Okey, ceritanya nak safety tank ni penuh air pun tak apa. Contoh ni Ni contoh ni penuh air. Sebab ni sekarang ni musim hujan tau. Musim hujan, jadi safety tank ni penuh. Ni penuh dan tu penuh. Okey, ni musim hujan. Tak apa. Yang penting safety tank tu rendah. Besok dia punya level tandas, mangkuk tandas dekat sini. Dari sini. Jadi maknanya level pipe tandas tu lebih tinggi. Bila lebih tinggi, dia kat sini. Nanti paling-paling kat sini, level sini. Jadi tak apa. Dia air penuh tak apa, tapi dia tak mencapai level maksimum pipe tandas tu. Jadi pipe tandas tu tak akan tetap akan mengalir jugalah. Gitu. Jadi nanti kalau musim panas dia akan turun balik. Gitu. Okey, ini contoh ni. Ini penuh kan air. Ya, air penuh kan. Tapi nanti kalau sehari 2 hari dia akan susut balik. Yang penting level tandas, pipe tandas ni tinggi tinggi. Nanti dekat sini level. Ambil sekaki lah kat sini. Kan ni level tanah ni. Level tanah ni nanti akan naik lagi ni. Ni level dia. Okey. Yang penting level air tu penuh sebab dia rendah. Yang penting pipe lebih tinggi daripada level air ni. Okey, dapat kurang Okey, yang penting korang follow dapat abang rumah, nak abang rumah, cari abang rumah. Okay, Assalamualaikum.